Tubis. Maghrib pukul 6.78 pukul 8 untuk ke Ampu. Mau bapa yang tutup. Okay, sekarang ni kita tunggu. Mana tubik lah, ambil tubik. Malah pakai luar. Tubik mentah. Nanti papa. Gelap gitu. Apa kat teh? Gelap. Ampu. Papa! Okay, saya nak bagi papa minum semua. Aku tahu apa aku kat Siti. Tenang, bagi kau makan apa. Nanti aku goreng kau punya makan. Kau tunggu. Papa, kami ya papa. Kepala papa ada tonggeng-tonggeng. Betul lah kepala papa tonggeng-tonggeng. Dia dah tak auto. Padahal dia nampak apa yang dia nampak. Orang takut. Tonggeng. Lah, sukanya main tak nak. Dah. Maghrib pukul Maghrib kena letak Muhammad Ramadan supaya dia jangan takut hantu. Muhammad ni takut hantu. Jadi Umi dia akan tepih buang takut hantu tu. Nanti dia dapat masuk makam. Dia akan pergi tempat penunggu tu. Dia tak kena rasuk dan dia tak kena ragam. So kita kena buang. Tu pasal aku kena letak sini. Lepas tu baru pergi ke, dia dah jumpa perempuan burik tu. Baru perempuan burik uruk macam Umi Burik Siti Hajar Mama Mariam ni akhlak macam Umi dia dengan akhlak macam Tok Man ni, baru dia dapat ni. Pergi ke Kalimantan, apa nama ni? Banyak kelebihan ni. Lepas tu no buat hubungan seks. Waktu dalam pertapaan tu tak boleh buat hubungan seks. Dia kena tolong perempuan-perempuan yang sakit CV sini, no seks. Gelap gitu. Gelap. Ampu. Ni waktu Papa nak mampus. Tidur dia tak. Tapi waktu tu aku bagi ni makan. Menadak kat sini. Kali tu jatuh kat sini. Dia jatuh kat tepi tu. Biskut ni kat situ. Jadi leher Papa kat sini. Ni. Oh my god. Aku kan dah isi.